Salam sejahtera, bertemu lagi. Okey, video yang seterusnya ini saya akan tunjukkan sambungan daripada pembelajaran yang lepas. Kalau kita tengok sebelum ni kita dah belajar memasukkan table, memasukkan gambar di dalam dan di luar, memasukkan link dan seterusnya memasukkan video. Jadi ini adalah teknik asas ataupun memasukkan video ni sebenarnya memasukkan HTML. Yang mana HTML ni sebenarnya banyak gunanya. Next time mungkin kita nak guna untuk masukkan jam, masukkan counter, masukkan lagu, perkataan-perkataan bergerak. Jadi semuanya tu anda boleh dapati di website yang ini saya akan tunjukkan. Website yang sebelum ni saya dah bagi, iaitu freetutorial.ws/automl anda Yang mana dalam website ni anda boleh gunakan banyak video-video yang ada dalam ni. Contohnya macam mana nak bagikan perkataan bergerak, gambar bergerak, memasukkan form, memasukkan jam, scroll box ni. Ni semuanya HTML lah. Okey. Jadi di sini ada video di video-video disediakan. Jadi saya dah tunjukkan yang asas. Jadi anda tahu yang asas. Saya rasa tak masalah untuk buat yang advance sebab semuanya dah disediakan di sini Okey. Okey, seterusnya kita nak sambung tutorial ini dengan bagaimana cara untuk kita membuat background pula membuat background. Okey, contohnya sekarang kita nak buat background satu background di belakang ni. Contohnya saya sekarang nak masukkan warna di belakangnya. Klik format, page color and background. Okey, di sini use custom color. Klik background sini. Katalah saya nak color background saya ni gelap hitam. Jadi saya klik OK. So dia kat sini belah hitam, kita klik OK, dia akan keseluruhan jadi hitam lah. Okey. Dan tak perlu risau yang tengah ni kita boleh putihkan dia balik. Hanya tekan Ctrl, tekan dalam kotak ni. Kotak, dia ada dua kotak ni. Ambil kotak yang belakang, iaitu choose color for background. Kita boleh putihkan balik kalau kita nak putihkan. Okey, tetapi saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita buat background bergambar pula Kalau kita nak buat background bergambar, pertama kita kena pergi ke Google lah. Ataupun kita ada gambar sendiri dalam komputer kita yang cantik, kita design sendiri, kita boleh gunakan juga. Katakan saya nak letak gambar star star, katakan yang inilah saya nak Saya klik dia macam biasa, full size image. Klik full size image. Okey, bila kita dah full size image, kita dapat gambar ni punya, kita dapatkan dia punya location lah, ataupun kita boleh copy yang atas ni pun boleh. Copy, kembali ke NView, kita format, page color and background. Kita boleh paste kat sini. So nanti dia akan ada gambar star kat sini, nampak? Dia dah akan gantikan color tadi. Boleh, tapi ni kebetulan colornya hitam sama. Kita klik OK, nampak? Sekarang kita punya page dah ada star di belakang. Kalau kita tak nak yang ni jadi ni putih, yang tengah ni kita jadikan dia putih, kita just klik putih lah. Tekan Ctrl, tekan dalam table utama. Tekan Ctrl, tekan dalam table utama ataupun table footer tadi. Okey, so sekarang dah ada. Dah jadi di sini Dan yang terakhir sekali, kalau kita nak centerkan web kita ni, kita tekan dalam table ni, mana-manalah table header ataupun table content, kita right click table cell property, pergi table center, klik OK. So dah jadi, website kita telah berada di tengah, kita boleh save. Dan seterusnya nanti kita akan video yang seterusnya kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat header dan footer, ataupun kita nak belajar buat banner Okey, kita akan jumpa di video yang seterusnya selepas ni. Sekian, terima kasih.